Okey, bagi korang yang ada bajet bawah RM450,000, saya suggestkan rumah ni. Sebab kat sini saya ada 2 unit dan satu di sini, satu kat sini. Dia sebelah-sebelah je. Boleh pilih mana satu pun nak. So, rumah ni adalah rumah teres 2 tingkat. 3 bilik 2 bilik A, kita dah full extend belakang, kita dah tambah lagi 1 bilik. So, dia punya driveway kita dah set cantik. Atas ada awning ya, awning di atas memang cukup cantik. Pintu kita dah bagi safety door. Okay, so dekat sini bila masuk dia ruang tamu dia, okay, ruang tamu dia dalam memang full tile. Furnish kita dah siapkan dan memang cantik. Ada satu store dekat bawah ni, dekat bawah tangga. So, sini ada satu bilik dekat bawah. And then, dia punya dapur memang cukup selesa, cukup luas. Memang panjang kita dah bagi tabletop. Backsplash kita dah buat. Bawah ni ada satu toilet. Sampai kat atas, first thing yang awak nampak, flooring. Kita bagi full SPC kita kat atas. So, ini bilik pertama. Dekat atas ni original tak ada toilet So, kita tambah satu toilet kat sini. So, toilet dia pun cukup cantik. Connecting dekat bilik satu lagi yang menghadap ke depan. So, bilik pun memang cukup selesa. Unit ni berada di Taman Damayan Jaya. Memang dekat dengan Skudai, dekat Nusa Jaya, dekat dengan Bukit Indah. Secondly pun dekat. Rumah ni kalau nak ke sekolah 5 minit je jalan kaki. So, tadi untuk hantar anak pergi dan balik sekolah. Untuk yang first time home buyer, boleh dapat 100% loan untuk dapat ke rumah ni. Yang berminat, link ada dekat bio, kontak saya juga.